Hai, murid-murid sekalian. Mari kita meneroka hubungan antara sudut peluaran sisi 4 dengan sudut-sudut pedalamannya yang tidak sepadan. Tahukah anda, jumlah sudut pedalaman sebuah sisi 4 ialah 360 darjat. Dan G adalah sama dengan hasil tambah W, Y dan Z. Murid-murid akan bertanya bagaimana kita dapat persamaan ini. Marilah, kita cuba buktikan. Cuba imbas kembali bab 8 tentang hubungan antara sudut X dan sudut G. Sudut X dan sudut G ialah sepasang sudut konjugat. Maknanya, hasil tambah sudut X dan sudut G adalah sama dengan 360 darjat. Mari, kita cuba tengok balik persamaan pertama. Kedua-dua hasil tambah W, X, Y dan Z dan hasil tambah X dan G adalah sama dengan 360 darjat. Oleh itu, kita boleh tulis hasil tambah W, X, Y dan Z adalah sama dengan hasil tambah X dan G. Kemudian, kita boleh potongkan X yang berada di kedua-dua belah persamaan. Selepas kemaskan persamaan, kita dapat buktikan bahawa sudut G adalah sama dengan hasil tambah semua sudut pedalaman pada bucu-bucu yang tidak sepadan, iaitu sudut-sudut W, Y dan Z. Mari kita cuba selesaikan soalan ini. Diberi JKLN ialah sebuah sisi 4 selari dan LMN ialah sebuah segi 3 sama sisi. KLM ialah satu garis lurus. Cari nilai bagi sudut X dan sudut Y. Rajah tidak dilabelkan dengan sebarang nilai sudut. Jadi, kita perlu memperoleh satu nilai sudut terlebih dahulu. Daripada soalan, kita mengetahui LMN ialah sebuah segi 3 sama sisi. Maka, setiap sudut pedalaman ialah 60 darjat. Seterusnya, kita tahu JKLN ialah sebuah segi 4 selari. Oleh itu, sudut bertentangannya adalah bernilai sama. KLM ialah satu garis lurus, oleh itu, sudut KLN dan sudut pedalaman segi 3 MLN ialah sepasang sudut penggenap. Kemudian, kita gantikan nilai penting ke dalam persamaan ini. Kita dapat X sama dengan 120 darjat. Seterusnya, kita cuba cari nilai Y. Berdasarkan sifat sisi 4 selari dan garis lurus KLM, sudut JKL dan sudut NLM ialah sepasang sudut sepadan, iaitu dua sudut itu bernilai sama. Sekarang, kita dah tahu X sama dengan 120 darjat, sudut JKL dan sudut NML ialah 60 darjat. Untuk mendapatkan nilai Y, kita hitung hasil tambah semua sudut pedalaman yang tidak sepadan dalam sisi 4 JKMN. Kita dapat Y sama dengan 240 darjat. Kesimpulannya, nilai X sama dengan 120 darjah dan Y sama dengan 240 darjah.